Hai semua, Cikgu Surya hari ini nak bincangkan satu soalan aplikasi tentang penukaran pecahan. Mari kita teliti soalan ini. Penting memahami soalan supaya kita dapat meningkatkan kefahaman semasa membaca. Semasa meneliti, apa perlu diberi perhatian? Kita perlu lihat bilangan orang terlibat, hubungan jumlah mereka dan bagaimana perubahan berlaku. Semua ini ya. Semua perkara ini, hubungan-hubungan ini, kita kena faham betul-betul. Inilah tujuan kita meneliti soalan. Tahun 6 ada 3 kelas, jumlah keseluruhan ialah 180 orang. Jadi, kamu kena faham ayat ini. Jumlah keseluruhan untuk 3 kelas sudah diberi, iaitu 180 orang. Baik, untuk kelas A pula, bilangan muridnya adalah separuh daripada jumlah murid kelas B dan C. Maksudnya, bilangan murid kelas A adalah separuh daripada jumlah murid 2 kelas B dan C. Ini boleh difahami, baiklah. Kemudian, kelas B merupakan 2/7 daripada jumlah murid kelas A dan C. Soalannya, berapa orang murid kelas C tahun 6? Boleh guna segmen garis untuk menyelesaikan, tiada masalah. Yang penting ialah kefahaman. Adakah anda memahami soalan itu apabila anda membacanya? Jika anda tidak memahaminya, anda tidak akan dapat melukis segmen garisan. Jadi perkara yang paling penting yang sering saya katakan ialah selagi anda memahami soalan dengan baik, anda telah menyelesaikan separuh masalah dengan separuh usaha. Inilah yang sering saya tekankan. Jika anda tidak memahami ini, anda tidak akan dapat memahami maksud petikan ini. Jadi hari ini Cikgu Surya tidak akan mengajar cara melukis garisan. Mari lihat cara lain untuk membantu semua orang memahami. Pertama, kita perlu menganalisis soalan dan mengumpul atau menterjemahkan hubungan utama antara orang, benda dan kuantiti kepada nombor untuk memahaminya. Jom tengok dulu 3 kelas. Berapa orang di sana? Terdapat sejumlah 180 pelajar dalam kelas A, kelas B dan kelas C. Bukan, jumlah pelajar seramai 180 orang. Okey, jadi apa seterusnya? Kelas A. Mereka menyumbang 1/2 daripada jumlah pelajar dalam kelas ABC. Maksudnya, okey, betul untuk memahami bilangan bahagian sebagai perkadaran. Kerana ini bermakna kelas A menyumbang peratusan tertentu kelas B campur kelas C. Berapa ramai orang di sana? Ia sama dengan 1/2. Jadi anda mesti boleh memahami ini. Maksudnya, kelas A bagaimana gabungan bilangan pelajar kelas B dan C? Nisbah 1/2. Oleh itu, kita boleh mengetahui tentang kelas A. Adakah beberapa murid yang biasanya tersedia? Satu per 3. Kelas A membentuk 1/3 daripada kelas. 60 pelajar. Itulah ideanya. Boleh faham kelas A. Ini nisbah 1/2, jadi kelas A mempunyai 1 bahagian B campur C itu 2 bahagian. Jadi kelas A adalah separuh daripada 2 bahagian ini. Skim maksudnya. Itu maksud saya.
Bagaimana dengan kelas A, B dan C? Jumlah pelajar 3 kelas grade 6 ialah 3 bahagian. Hasil 1 tambah 21 dan 2 bahagian. Kelas A mewakili 1/3 jumlah pelajar. Jumlah pelajar 180 orang, jadi kelas A ada 60 pelajar. Kelas B pula menyumbang 2/7 daripada jumlah pelajar kelas A dan C, jadi gunakan logik yang sama. Kelas B merupakan gabungan bilangan pelajar dalam kelas A dan kelas C. 2/7. Maksudnya, berapakah bilangan pelajar kelas B berbanding gabungan kelas A dan C? 2 hingga 7. Jadi, jumlah orang 2 bahagian tambah 7 bahagian 9 bahagian. Begitukah? Bagaimana pula dengan kelas B? Ya, ia wujud. Bilangan pelajar dibahagi 9 kumpulan. B terdapat 2 bahagian daripada 9 bahagian. Jumlah pelajar kelas itu 180. Dalam kes ini, 2/9 didarab dengan 180, iaitu 40 pelajar. Kelas A ada 60 pelajar, kelas B ada 40 pelajar dan kelas C. Berapa pelajar kelas C tahun 6? Kelas C akan dapat dengan jumlah 3 kelas, tolak 60 pelajar kelas A dan 40 pelajar kelas B. Selepas itu, kelas C mempunyai 80 pelajar. Dah belajar, like dan follow Cikgu Suria dan kongsi dengan kawan.